أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara isu yang dimainkan oleh kaum musyrikin di bumi Makkah di dalam usaha mereka untuk menjauhkan masyarakat Quraisy dari dakwah Rasulullah, di antara isu yang mereka perbesar-besarkan ialah tentang kematian anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qasim. Qasim ialah anak sulung Rasulullah daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Anak lelaki Nabi 3 orang. 2 daripada Sayyidatina Khadijah, Qasim dan Abdullah, mati kecil, umur 1,5 tahun, 2 tahun, Allah ambil nyawa. Dan seorang lagi mati kecil juga, daripada seorang perempuan
yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Mauqukis, menghadiahkan perempuan ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menerimanya dan menjadikannya sebagai jariyah. Jariyah makna pembantu Nabi. Maka dalam hukum, Rasulullah boleh menggauli pembantu dia. Dapat anak, sah tu anak. Maka Nabi mendapat seorang lagi anak, lelaki, daripada jariyah pembantunya orang Mesir yang bernama Maryah, yang digelar Maryah Al-Qibtiyah. Nama anak Ibrahim. So, 3 anak lelaki Nabi. Ibrahim pun mati kecil. Setahun setengah meninggal. Musyrikin Makkah telah memainkan isu ini. Terutama bila meninggalnya Qasim di Makkah. Sedangkan kita diajar, apakah rahsia Allah mematikan anak-anak lelaki Nabi sewaktu mereka masih kecil? Sedangkan Rasul-Rasul yang lain, anak lelaki membesar dengan elok. Umpama Nabi Ya'qub, ada 12 anak lelaki. 2 orang okey. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Hak abang 10 orang, kera okey. Hasad dengki. Uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Mereka mesyuarat. Tu panjanglah cerita. Sampai dihumban dalam telaga akan Nabi Yusuf itu. Tu panjang, saya tak mau hurai. Nak sebut, anak Rasul yang lain, elok aja. 12 orang pula tu. Anak Nabi Ya'qub. 12 inilah keturunan Bani Israel yang mengeluarkannya sampai hari ini. Elok aja. Nabi Daud, anak dia Nabi juga. Sulaiman alaihi wassalam. Tetapi Rasulullah tak. Ulama bahas kenapa. Sedangkan dia penghulu segala Rasul. Kekasih Allah. Kenapa Allah mati anak dia waktu kecil? Jawapan dia, kata ulama, kerana tidak ada manusia yang layak menggantikan Rasulullah. Tak ada. Tak ada langsung walau anak dia sendiri. Nabi Daud, anak dia ganti. Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Tapi Rasulullah tak ada orang layak. Kerana darjat ketinggian Rasulullah yang tidak ada tolok bandingnya. Apatah lagi Nabi penutup segala Nabi dan Rasul. Tak ada orang layak. Ini ulama bahas.
Mana ada orang layak. Hatta sampai Nabi wafat. Ketika Rasulullah wafat, solat jenazah Rasulullah. Adakah solat macam kita? Ada imam? Tak ada. Solat jenazah Nabi tanpa imam. Masuk, katalah 20 orang. Muhajirin dulu. Muhajirin, Ansar, kanak-kanak, perempuan. Itu solat jenazah Nabi. Masuk dulu Muhajirin. Katalah 30 orang. Diri depan Nabi, semayang sendiri-sendiri. Habis 20 keluar. Masuk pula 20 lagi contoh. Semayang sendiri-sendiri. Habis keluar. Tak ada imam. Kenapa? Kerana kata ulama, tak ada manusia yang layak nak jadi imam depan Rasulullah. Tak ada. Tak ada. Tak layak. Walaupun Abu Bakrin, teman paling rapat untuk Rasulullah. Walaupun Sayyidina Umar, yang Nabi pernah menyebut mafhum, kalau ada lagi Nabi lepas aku, Rasul nombor 26, orangnya Umar Al-Khattab. Tu dia punya dahsyat Sayyidina Umar. Tak layak. Mayang sendiri-sendiri. Waktu mandi jasad Nabi, siapa mandikan Rasulullah? Keluarga dia, Bani Hashim. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, pakcik dia. Anak Abbas, Abdullah, yakni Ibnu Abbas, sepupu dia. Fudail, anak Abbas, sepupu dia. Dan Sayyidina Ali, dan seorang lagi, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum. Inilah 6 orang yang mandikan Rasulullah. Ceritanya punya hebat Nabi. Yang gosok tubuh Rasulullah siapa? Sayyidina Ali. Menantu dan sepupu dia gosok tubuh Nabi. Abbas dan anak dia membalik-balikkan tubuh Nabi. Waktu gosok tubuh Nabi, Ali mencurahkan air dan gosok badan Nabi waktu mandi jenazah. Gosok atas jubah. Jubah Nabi tak buka. Macam kita. Jubah Nabi pakai gitu. Maka Ali gosok atas jubah Rasulullah. Tak layak sampai tahap tu nak pergi tengok sesuka hati. Tak ada. Kemuliaan sampai Nabi wafat. Punya kata tak ada yang layak. Gosok pun atas jubah. Bukan direct ke kulit Nabi. Begitu Allah jaga. Walaupun ada kes ketika Nabi sakit, Nabi dipapah, Nabi pakai macam apa? Tuala warna putih. Dalam hadis, tuala yang warna putih, kita kata macam tuala good morning tu lah. Warna putih tu. Tuala putih tu dah nampak warna kuning. Waktu Nabi dipapah oleh Fudail, oleh Ali, kenapa jadi kuning? Ulama hadis kata ubat-ubatan. Ubat. Berubat Nabi. Nabi pening, Nabi demam. Maka sahabat letak macam apa kita kata ubat lah. Warna kuning, balut kepala Nabi. Itu hadis riwayat. Maka adalah kes tu.
Waktu tu siapa imam? Abu Bakrin. Itu pun waktu Nabi dipapah. Abu Bakrin melihat dengan lirikan mata dia. Dia tengok, dia nampak Nabi datang. Maka Abu Bakrin berundur ke belakang. Memberi isyarat supaya Nabi menjadi imam. Dok rasa tak layak situlah. Walhal Nabi dipapah, sakit. Dia berundur ke belakang. Nak bagi ruang Nabi ke depan. Nabi buat isyarat. Isyarat yang Abu Bakrin faham, dia kena jadi imam. Maka Abu Bakrin melangkah semula ke depan dan menjadi imam. Rasulullah solat duduk. Itu aja kes dia. Yang lain tak ada yang layak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah matikan anak-anak lelaki Nabi atas sebab ini. Tetapi musyrikin main isu. Siapa yang menyebarkan isu ini? Yang dia sebut pada orang Makkah, jangan ikut Muhammad lagi. Kerana keturunannya telah terputus. Dia dah mati anak lelaki. Qasim dah mati. Dia tak ada anak lelaki. Lepas Qasim, baru Zainab. Hak sulung perempuan Zainab nombor 2. Dah tak ada dah zuriat dia. Kata seorang musyrikin Makkah. Sekejap lagi kita tengok siapa mangkuk ni. Bagaimana mereka main isu. Sebab anak lelaki ni tuan-tuan, biasalah. Kan dia bawa zuriat kita. Zuriat semua keluar dari lelaki. Perempuan menerima sahaja. Zuriat kita, air mani kita. Perempuan terima. Maka bila tak ada anak lelaki, putuslah. Generasi kita tu putus. Lalu kata si Mamat ni, dia kata jangan ikut Muhammad. Dia dah tak ada anak lelaki. Dia dah terputus keturunan. Jangan ikut dia. Sebab mereka amat berbangga dengan anak lelaki. Anak perempuan bagi mereka tak ada nilai. Allah cerita, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ni dia. Ni dia dalil betapa mereka benci anak perempuan. Mereka bangga anak lelaki. Ayat 58, 59 surah Lebah An-Nahl. Apa kata Allah? Wa idza busyira ahaduhum, dan apabila dikhabarkan kepada mereka, tahniah, awak dapat anak perempuan. Katalah seorang musyrikin datang jumpa Mamat kafir ni, musyrikin Makkah.
Dia kata tahniah bang, anak perempuan. Apa Allah kata? Pertama kata Allah, zalla wajhuhu, berubah wajahnya. Ubah wajah. Menahan marah. Sampai Allah sebut muswaddan. Dia punya tahan marah, punya bengang, dapat anak perempuan. Allah kata wajah dia muswaddan. Biasa dengar kalimah aswad. Muswaddan. Aswad. Aswad makna hitam. Hajar aswad, batu hitam. Bila kata aswad, hitam, Allah kata muswaddan. Muka tu wa huwa kadhim, sebab dia menahan marah tu, punya bengang, merah muka tu dan naik hitam. Punya dahsyat. Lepas tu buat apa? Yatawara minal qawmi. Mereka menjauhkan diri dari kaum mereka. Oh, selalu lepas subuh tu ada pot lepak depa lah. Oh, kena teh tarik segelas. Roti canai banjir parpu 2. Rokok 3. Rokok lebih. Rokok 3 batang. Lepak. Dia ada pot lepak. Dapat saja anak perempuan. Yatawara minal qaum. Tak lepak dah. Malu. Duk jauh-jauh. Dia tapau ya. Dia pi pintu belakang kedai. Duk panggil tukang kedai tu. Malu. Apa dia? Kata tukang kedai. Roti canai 2 banjir. Ayah, teh tarik ikat tepi suam. Rokok 2 batang. Oh, minta pintu belakang. Tapau, bungkui. Lepas tu pi mana? Pi jauh-jauh. Kes dapat anak perempuan ni. Bukan makan rasuah. Bukan rogol orang. Dah. Bukan ditangkap di SPRM. Bukan. Kes dapat anak perempuan. Mereka lari jauh-jauh. Makanan, minuman pun bungkus. Makan bawah pokok sorang-sorang. Sambil duk makan tu duk fikir 2 benda. Apa dia? Pertama, ayumsikuhu ala hunin. Bahasa mudah kita, kalau aku bela anak perempuan ni, habis aku. Aku akan dihina. Hunin, malu. Atau nombor 2, sambil duk makan tu. Am yadussuhu fit turab. Ambil cangkui, tanam. Tu Allah sebut. Tuan boleh bayang. Selalunya, mereka ambil hak nombor 2 ni, tanam. Dan sebelum tanam, riwayat menyebut, si musyrikin ni, dia akan bawa baby yang baru ni, perempuan ni, yang baru lahir sehari 2 ni, dia akan bawa pi market di Makkah. Dia bawa pi market, dia panggil orang di market tu. Ni, hampa tengok ni. Baru lahir ni perempuan. Maka diambillah bayi perempuan ini sambil disaksikan oleh orang ramai di market itu. Si ayah ini akan hempuk anak ni ke tiang market. Tiang market tu, dia hempuk bagi hancur baby ni. Pecah kepala apa semua, baru ambil cangkui, pi tanam.
Tuan-tuan boleh bayang tak hati mereka lagu mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita takat isap okok ya. Takat tu pun tak berhenti juga. Ni di Jerman lah, sini berhenti banyak dah. Duk isap okok. Takat tu je lah. Mereka sampai tahap itu. Kita tak boleh bayang. Anak baru lahir, ambil empuk kat tiang market. Tak boleh bayang. Pecah kepala, berkecai. Ambil cangkui tanam. Bayang hati lagu mana. Kerah lagu mana. Sebab itu Umar, peringkat awal, nak bunuh Nabi. Tu hati. Kira bunuh Nabi ni tak ada ayat nak habak tuan-tuan. Bunuh Nabi. Tapi Allah bagi hidayah ke dia. Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Baik. Siapa lelaki tu? Yang dia habis buh dalam WhatsApp group. Mereka pun ada WhatsApp group. Canang habis satu Makkah. Jangan ikut Muhammad. Muhammad telah terputus keturunannya. Qasim telah meninggal dunia. Tak ada lagi keturunan dia. Putus dah. Jangan ikut dia. Lelaki itu ialah musyrikin yang bernama Al-As bin Wa'il. La'natullahi alaih. Siapa dia? Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ada seorang anak beriman kepada Allah. Al-As bin Wa'il ada seorang cucu yang beriman kepada Allah. Mari kita ambil pengajaran. Anak dia siapa? Anak dia Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah yang pernah menjadi gubernur Mesir di zaman khilafah Umar Al-Khattab. Umar lantik Sayyidina Amru menjadi gubernur di Mesir. Ayah dia itulah Al-As bin Wa'il. Walaupun Sayyidina Amru masuk Islam lewat tahun 7 Hijrah. Baru dia masuk Islam. Tapi dia tetap menjadi sahabat yang haibat. Kita ambil satu pengajaran dari cerita Amru bin Al-As ini. Kejap lagi saya patah balik Al-As bin Wa'il nak baca satu ayat dalam Quran turun sebab permainan Al-As ni yang hebohkan berita ni. Allah turunkan ayat menempelak dia. Baik. Gubernur Amru bin Al-As ketika dia sampai di Mesir, dia gubernur Mesir. Benda pertama yang dia lihat adalah orang-orang di Mesir setiap tahun akan berdiri di tepi sungai Nil dan berlakulah upacara mengorbankan setiap tahun anak dara dilempar dalam sungai Nil. Kononnya sungai Nil ni ada dewa yang mengawal akan pasang surut sungai Nil. Sebab mereka bergantung, sistem pertanian mereka bergantung kepada sungai Nil. So, mereka percaya ada dewa yang jaga. Apa jadi? Gubernur Amru bila sampai telan Panadol lalu penin. Lagu ni ke hampa?
Lalu dia panggil, dia buat kuliah, dia buat ceramah, nasihat, punya nasihat. Alhamdulillah, berhenti, tak buat dah. Tobat, tak buat dah. Alhamdulillah. Apa berlaku lepas tu? Apabila orang-orang Mesir berhenti mengorbankan anak dara, Allah uji pula. Sungai Nil duk surut, tak pasang-pasang. Dah, depa sembang balik di kedai kopi. Aku kata dah, dewa tu marah. Tadi dah elok dah. Dah tak mau buat dah. Tapi Allah uji pula. Surut tak pasang-pasang. Menyebabkan mereka mula nak kembali kepada kepercayaan syirik mereka. Sembang dah tu dia lah hampa, kata JKKK dia. Aku habak dah. Hampa tak mau percaya. Dewa tu dia memang ganas. Dia nak anak dara, janda tak mau. Dewa tu pun. Dia nak anak dara, janda tak mau. Lagu tu ke? Dah pening pula Amru. Kita nak ambil satu pengajaran hebat. Amru pun tak ada jalan. Minta tolong Saidina Umar. Waktu tu Umar khalifah. Tulis surat kepada Umar Al-Khattab, pemerintah Madinah, Amirul Mukminin, dari Amru bin Al-As, Gubernur Mesir. Minta tolong, wahai khalifah, saya ada masalah. Dia tulislah masalah dia. Sungai Nil bagian, sampai surat kepada Umar. Umar baca, Umar balas surat. Umar tulis, dari Khalifah Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil. Tolong cari postman dalam dunia. Dia hantar surat kat sungai. Pergi cari. Umar tulis surat kepada Sungai Nil. Ni karamah Umar. Kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kata Umar, sekiranya engkau rasa engkau mengalir dengan kehendakmu, jangan engkau mengalir. Aku dan rakyat Madinah berdoa kepada Allah supaya Allah mengalirkan engkau dengan izin dia. Sign, cop, Umar. Lipat-lipat surat, panggil postman, hang hantar surat ni bagi dekat Amru. Hang abak dekat Amru, panggil semua rakyat Mesir, berdiri tepi tebing Sungai Nil, hang suruh Amru baling surat ni dalam sungai. Tuan-tuan, itulah Saidina Umar. Abu Bakrin pun tak dapat macam tu. Tu yang Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar orang dia. Hadis sahih. Tapi tak ada dah, kata Nabi, aku penutup Nabi. Habislah. Tapi kalau ada 26, Umar Al-Khattab. Dia punya dahsyat. Maka Amru pun buat. Rakyat Mesir tengok aja. Koklah Amru nak baca surat tu. Tak. Umar kata, hang lempar terus. Amru lempar ke dalam sungai. Dengan izin Allah, Sungai Nil melimpah. Semenjak hari itu, habis dah kerja syirik tu. Ni karamah Umar Al-Khattab. Kalau ada postman di Sungai Petani ni, dapat surat. Surat tu alamat dia Sungai Tikam Batu. Contohlah, aku ada sungai tu depan tadi pekan Tikam Batu, banjir teruk dah. Dengan aku tak boleh balik pula malam ni, kacau.
Lalu, lalu tadi boleh tahan ayah. Kak pekan tikam batu. Mudah-mudahan okey dah kot sat lagi. Tak ada, tidur aku dalam kereta jawab dia. Nak sebut, sungai pun takut dengan Omar. Sungai Nil dia macam dia baca surat tu. Maka dia tak mengalir, dia tak ada kuasa apa, dia makhluk. Allah yang mengalirkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-As bin Wa'il yang jahat ni, dia ada cucu. Kita ambil pengajaran cucu dia pula. Cucu dia, Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak Amru. Nama Abdullah. Dia dengan Nabi Abdullah ni, dengan Nabi jarak umur jauh. Nabi 53 waktu hijrah ke Yathrib, Madinah. Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Yang ni budak-budak ni. Umur dalam 14, 15 begitu. Sebab itu, dalam perjalanan Nabi ke medan Uhud, kalau tuan-tuan pergi Madinah, ambillah peluang. Habak kat Mutawih tu, ustaz tu, bawa kami pergi sebuah masjid, nama dia Masjid Syaikhan. Atau Masjid Dhara, nama lain dia. Masjid tu dengan Masjid Nabawi, saya ingat dalam 1 kilometer, tak jauh. Kenapa nak pergi masjid tu? Nak ambil sejarah dan sirah. Dalam perjalanan Rasulullah ke medan Uhud, dalam perang Uhud, Nabi berhenti di situ. Lah jadi masjid, dia panggil Masjid Syaikhan. Di Madinah. Nabi berhenti di situ sekejap. Sebelum sampai Uhud. Buat apa? Pertama, Nabi memeriksa barisan tentera dia. Hak 1000 orang tu. Akhirnya tinggal 700. 300 balik puak-puak munafik. Balik isa okok semua di rumah. Ni geng munafikin. Tak mau pergi perang. Waktu di Masjid Syaikhan tu 1000. Apa Nabi buat? Nabi cek bala tentera dia. Dan Nabi tengok ada tentera budak-budak. Nabi halau balik. Abdullah bin Umar, Nabi kata ambil balik. Umur baru 15. Nabi tengok Abdullah bin Amru, ambil balik. Nabi tengok sepupu dia Ibnu Abbas, balik. Hak mana 14, 15, balik. Nabi suruh balik. Itu yang pertama Nabi buat di Masjid Syaikhan. Nombor 2, disitulah Rasulullah memakai baju besi dia. Oh, Nabi buh baju besi dia 2 lapis. Dalam perang Uhud, Nabi pakai baju besi 2 lapis. Allahu Akbar. Berkata Masyayikh Al-Azhar, 2 lapis itu, 1 lapis beratnya 60 kilogram. Bayang, Nabi pakai 2 lapis, 120 kilogram baju perang Nabi. Pi Uhud. Allahu Akbar. Tu Rasulullah. Baik. Abdullah bin Amru bin Al-As ni, cucu kepada Al-As bin Wa'il ni, dia ada cerita. Tadi ayah dia terkait dengan Sungai Nil. Surat dari Omar. Manakala anak dia Abdullah bin Amru, cerita apa? Abdullah bin Amru bin Al-As ni, dia pandai membaca, pandai menulis. Itu kelebihan. Tak semua sahabat boleh baca, boleh tulis. Abdullah bin Amru
salah seorang yang boleh membaca dan menulis. Tak ramai sahabat. Maka apa dia buat? Dia kira tulis apa yang keluar dari mulut Nabi. Nabi bercakap apa pun, dia tulis. Nabi tengah marah ke? Nabi marah. Nabi bercakap, dia tulis. Nabi redha, Nabi senyum, Nabi gelak, Nabi bercakap. Waktu Nabi tak marah, dia tulis. Nabi marah, dia tulis. Nabi tak marah pun dia tulis. Menyebabkan dia kena marah. Abdullah bin Amru sudah kena marah. Siapa marah dia? Pak Long. Otai Badar. Pak Long sudah marah dia. Abu Bakrin, Omar. Hak senior ni lah Pak Long ni. Sudah marah dia. Dia kata, weh budak. Hang ni tulis semua apa yang keluar dari mulut Nabi. Nabi marah pun hang tulis. Sahabat marah kenapa? Sebab sahabat mengambil langkah berhati-hati. Kalau Nabi marah, janganlah tulis. Sahabat berhati-hati. Takut ialah orang marah. Kan? Orang marah. Boleh jadi tak teratur cakap dia. Maka Pak Long ni marah. Kalau hang nak tulis, jangan tulis waktu Nabi marah. Tulis waktu Nabi tak marah, okeylah. Ni Nabi marah pun hang tulis. Sahabat bukan tak yakin pada Nabi, tapi mengambil sikap hazar. Takut sifat orang marah macam mana. Sebab itu dalam hukum fiqh, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman ketika dia marah. Tak boleh. Guam belo dah bagi hujah, pendakwa raya dah bagi hujah, dia nak jatuh hukum. Dia pun jatuh hukum. Dia kata, hang ni yang kena tuduh memang haram jadah sungguh. Dia bak lagu tu. Dia marah. Lalu tengah marah, aku tak ada lain mampu lah hang. Dia pergi buh hukum. Dalam Islam, hakim tak boleh jatuh hukum waktu dia sedang marah. Sebab takut cakap dia tak betul. Orang marah. Menggigil-gigil dia jatuh hukum. Dia mesti tenang. Sebab itu Pak Long tegur Abdullah bin Amru. Hang ni tulis semua pasal apa? Janganlah Nabi marah pun hang tulis. Lalu Abdullah bin Amru berhenti menulis, merajuk. Kecil hati merajuk. Tapi tak isap okok lah, merajuk aja. Lalu dia jumpa Nabi. Mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, saya ni kena marah dengan Pak Long, otai semua. Nabi kata, mereka marah apa? Tak, saya ni ya Rasulullah, apa keluar dari mulut Nabi saya salin, saya tulis. Nabi marah pun saya tulis. Nabi redha pun saya tulis. Mereka marah, wahai Rasulullah, sebab saya tulis waktu Nabi cakap, Nabi tengah marah. Dia berkata, jangan tulis yang tu. Sebab Nabi marah. Mereka takut Nabi bercakap macam orang biasa tengah marah. Bila Nabi dengar begitu, Nabi kata apa? Wahai Abdullah. Nabi angkat jari dia, jari Nabi. Nabi angkat jari Nabi, jari telunjuk Nabi, Nabi letak ke bibir Nabi. Bukan bibir Abdullah, bibir Nabi. Nabi angkat jari Nabi, Nabi letak ke bibir Nabi. Lalu Nabi bersabda, wahai Abdullah, tulislah. Kerana tidak keluar
dari mulutku ini melainkan kebenaran semuanya. Han tulis. Oh, tu dia. Aku marah, aku bercakap, itu hak. Han tulislah. Oh, lesen besar. Dapat lesen besar dah. Dia kira tulis lepas tu Pak Long tak boleh kata apa dah. Ini cerita Abdullah nak ajar kita apa? Itulah Rasulullah. Keluar daripada Nabi semua benda betul. Tak ada satu pun yang tak betul. Walaupun Rasulullah tengah marah. Maka bagaimana kita boleh tak yakin dengan Islam? Masih tercari-cari formula untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Sedangkan Quran dan hadis Nabi di hadapan kita. Kebenaran semuanya. Baik. Al-As bin Wa'il, apabila dia kempen begitu, dia ada 2 ayat turun tentang dia. Sebelum saya baca ayat tentang kempen dia, jangan ikut Nabi sebab anak lelaki dia dah mati, terputus keturunan. Saya nak baca 1 ayat. Bagi Al-As, ada 2 ayat turun tentang dia. Sebelum saya baca ayat nombor 2 tentang kes kempen dia ni, ada 1 lagi ayat. Ayat 77 surah Maryam. Ara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Mengikut mufassirin, ayat 77 surah Maryam turun kerana Al-As bin Wa'il ini. Sekejap lagi kita tengok ayat lain tentang kempen dia. Jangan ikut Nabi sebab anak lelaki Qasim dah meninggal. Ni, ayat 77 surah Maryam ni. Pasal apa turun? Mengikut mufassirin, pada suatu hari, sahabat bernama Khabbab bin Al-Arrad radhiyallahu anhu. Khabbab ni dia tukang besi. Oh, dia pakar tukang besi. Apa jadi? Si Al-As bin Wa'il ni rupanya dia ada hutang. Dia berhutang dengan Khabbab. Cuma kitab tak sebut banyak mana hutang. Lalu Khabbab menuntut hutang dia, hang bayar lah. Hang dah hutang dengan aku, hang bayar. Apa jawab Al-As bin Wa'il yang menyebabkan turun ayat 77 surah Maryam tu? Al-As kata, aku dengar antara ajaran yang Muhammad bawa tu, dia kata nanti kita semua mati, kemudian kita akan bangkit di negeri akhirat. Aku duk dengar begitu. Kata Al-As. Khabbab kata benar. Itulah ajaran dia. Aku dan engkau semua kita akan berdiri di padang mahsyar. Lalu berkata Al-As, kalau begitu, aku yakin waktu aku berdiri nanti di padang mahsyar tu, nanti Tuhan akan bagi aku harta, anak pinak yang ramai. Bila aku dapat harta tu, nanti aku bayarlah hutang hang. Dia punya jahat. Lepas tu dia gelak berdekah-dekah. Punya setan, punya manusia. Dia kata, hang tunggulah akhirat. Nanti berkumpul, aku dapat duit tu, aku bayarlah hutang hang. Lepas tu dia gelak, dia belah. Turun ayat tu. 77 surah Maryam. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad?
orang yang kafir itu terhadap ayat kami. Wa qala la utiyanna malan wa walada. Nanti pada hari kiamat Allah akan bagi aku harta dan anak yang ramai. Ayat itu turun bersempena tuntutan Khabbab terhadap hutang dia yang masih tidak dibayar oleh Al-As bin Wa'il. Tapi dia main-main, dia pelekeh, dia buat lawak bodoh. Dia kata, tunggu akhirat aku bayar hutang. Punya perangai manusia. Tu ayat pertama tu. Dalam kes isu yang dia main. Apa dia? Jangan ikut Muhammad. Qasim dah mati. Muhammad tak ada anak lelaki dah. Muhammad terputus. Jangan ikut dia. Maka Allah menurunkan sepotong ayat. Ayat ni kalau tak hafal, saya cadangkan Isa okok 2 lori. Kalau ayat ni pun tak hafal, Isa okok 2 lori, insya-Allah hafal. Ayat mana turun? Menempelak dia. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat 3 surah Al-Kautsar. Kata Allah, sesungguhnya yang menentang engkau wahai Muhammad, abtar, dialah yang akan putus. Dialah yang akan terpisah. Maksud putus dalam ayat 3 surah Al-Kautsar, mereka yang menentangmu putus dari rahmat aku. Mereka yang menentangmu putus dari belai kasih aku. Allah, turun ayat. Yang putus siapa? Bukan Rasulullah, tapi yang putus hampa musyrikin Makkah, penentang-penentang Islam. Kamu akan putus dari rahmat dan belai kasih Allah. Tu dia ayat. Sebab tu jangan lawan Islam. Putus kita daripada rahmat Allah. Jangan petikai Islam. Jangan pelekeh Islam. Nanti putus kita dari rahmat Allah. Tuan-tuan, dalam Quran, tak adalah saya nak bahas panjang-panjang. Dalam Quran, ada ayat yang berbeza makna. Tengok, kenapa dalam Quran, kadang-kadang Allah sebut zaujah, pasangan, isteri. Kadang-kadang Allah sebut imra'ah, Imra'atul Aziz dalam surah Yusuf. Imra'ati Nuh wa Lut dalam surah At-Tahrim. Allah tak sebut pasangan bagi Nuh dan Lut, tapi Allah sebut bini masing-masing dengan istilah imra'ah. Oh, ini beza dalam bahasa Arab. Panjanglah kalau saya nak hurai. Tuan-tuan, dalam Quran ada nusyur. Dalam Quran ada raji'un. Kadang-kadang kita jumpa ayat wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang kita jumpa ayat wa ilaihi turja'un. Beza tak? Beza. Walau makna sama, kembali. Tapi di sudut bahasa Arab berbeza. Tengok lafaz keindahan Al-Quran. Dalam surah Yusuf, kita jumpa rahmat. Maksud rahmat, Allah tak sebut dengan rahmat. Mana ayat? Ayat 80 lebih. Ya bani yadhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Illa qawmul kafirun. Tengok ayat 80 lebih.
surah Yusuf. Betapa indahnya bahasa Al-Quran. Nak habaq kata rahmat ni apa? Apabila Nabi Yaqub pesan dekat anak dia. Anak-anak dia, ya bani yadhhabu. Keluarlah, jangan duduk di rumah ni. Fatahassasu min Yusufa wa akhih. Pergilah intip berita. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin. Hampirlah tanya, tengok lagu mana cerita ni. Yang tu yang pertama. Lepas tu dia kata apa? Wala tai'asu mir rauhillah. Tengok. Jangan kamu berputus asa. Dalam tafsir disebut jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Tetapi kalimah yang Allah guna bukan rahmat, rauhillah, ruh atau rih, makna angin sepoi-sepoi bahasa. Tengok ayat tu 80 lebih surah Yusuf. Allah tak kata wala tai'asu mir rahmatillah. Nabi Yaqub tak cakap begitu. Tapi Nabi Yaqub sebut wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Tapi Allah sebut dengan rauhi, riyah, makna angin sepoi-sepoi bahasa. Nak apa? Nak gambarkan rahmat Allah ni punya lembut. Rahmat Allah, belai kasih dia punya lembut macam angin yang bertiup lembut. Tu dia. Tu yang kita ndak. Sebab itu bila mati disebut kembali dah dia ke rahmatullah. Bahasa kasar kita, dia kembali ke rahmatullah. Apa dia? Dia kembali. Moga-moga Allah kesian dekat dia. Moga-moga Allah belai dia dengan belayan yang cukup lemah lembut. Itulah rahmat. Dalam surah Yusuf disebut rauhi atau riyah dengan maksud angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa yang bila kena tu kita tenang. Begitulah rahmat. Cantik kan bahasa Al-Quran? Subhanallah. Hebat. Maka itu yang kita ndak. Maka Allah kata, orang yang menentang Nabi itulah terputus. Mufassirin kata, terputus dari rahmat Allah. Maka apalah nilai hidup bila rahmat Allah tidak bersama kita? Boleh makan, boleh minum, tak ada hal. Fir'aun makan, Fir'aun minum, Namrud makan, Qarun makan. Hisap kok saya tak tahu, mungkin hisap. Tapi apa hidup mereka? Dilaknat Allah, dikutuk Allah. Fir'aun dilaknat Allah. Qarun dilaknat, dibenam dalam bumi. Fahasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah benam Qarun dengan harta dia, dengan dia, dengan istana dia ke dalam bumi. Kaya, duit berlambak-lambak. Apa nilai hidup tanpa rahmat Allah? Maka belai kasih inilah yang kita dambakan. Maka ingat kesimpulan bagi kuliah malam ni. Pertama, apa dia? Darjat dan status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa boleh mendampinginya. Sehingga solat jenazah Nabi pun
tidak ada sahabat yang menjadi imam, tak layak. Walau Abu Bakrin, walau Umar sekalipun, walau lelaki yang Nabi kata malaikat malu dekat dia, itulah Saidina Uthman. Nabi gelar dia lelaki yang malaikat malu dekat dia. Saidina Uthman, malaikat malu kat dia. Punya dahsyat ibadah. Pun tak layak jadi imam jenazah Nabi. Semayang sendiri-sendiri. Itu dia tuan-tuan. Darjat Rasulullah. Bila dimatikan anak-anak lelaki Nabi, untuk Allah ajar, tak ada siapa layak. Tak macam Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Daud. Dan juga Nabi ada yang adik-beradik. Seperti Musa dan Harun alaihimassalam. Musa adik, Harun abang. Tapi tidak bagi Rasulullah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang terputus? Mereka yang menentang Rasulullah. Mereka yang menentang Islam. Ayat 3 Al-Kawthar turun untuk menjawab fitnah Al-As bin Wa'il. Bahawa bukan Nabi aku yang putus. Walaupun keturunannya tak ada. Anak lelaki semua mati kecil. Tetapi yang putus ialah penentang-penentangnya. Putus daripada apa? Daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita tak nak hidup seperti itu. Senang lenang di dunia. Tapi rahmat Allah tidak singgah dalam hidup kita. Maka hancurlah kita. Na'udzubillahi min zalik. Semoga ada manfaat. Sedikit yang kita bahaskan pada malam ini, insya-Allah panjang usia 2 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.